Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Inggeris semua, macam biasa, setiap hujung minggu, setiap hari cuti aku akan turun ke Sentul. Petang-petang aku akan mancing kat sini. Setup yang aku pakai adalah rope poison bait, Ray SSDC, tali braided line, brush 20 lb dengan black water leader 25 lb. Setup ni ngam juga geng. Sedap. Buat baling joh nak apa. Punggai joh. Tengok. Aku baling umpan. Tengok joh tak joh. Mau tengok. Tapi kecewa sikit lah tempat ni. Sampah banyak, tempat yang luar cantik. Sampah banyak. Orang-orang kat situ janganlah buang sampah mata. Kalau bersih kan seronok. Orang luar masuk pun seronok je tengok. Orang nak mancing pun dah habis semua. Tengok setup yang aku pakai. SSDC daripada Sungai Hilang. Baru aku pakai poison bait padu 6-12 lb. Ni kalau buat setup kolam ngam lah. Memang setup kolam. Main sebarau pun sedap. So aku setting untuk hari ni memang ngam-ngam lah untuk game aku. Aku nak main kolam pun boleh, tapi aku jarang main kolam. Bukan jarang, tak pernah main kolam yang masih ni tak. InsyaAllah nanti aku try. Tengok aku balik memang sedap. Aku masuk tali 20 tali benang 20, tali leader 25. Baling memang sedap main jauh. Ray ni pun susah nak bihun. Kalau setting betul, bearing dia pun sedap. Tengok je muka. Dulu kita hina Sungai Hilang, sekarang dia pakai tengok macam mana beli dia. Tapi boleh lah untuk newbie yang mana pemancing nak jimat duit lu, pakailah ini. Tak payah mahal, pakai itu je. So tengok. Itu hasil dia, hasil tangkapan plastik. Besar juga plastik. Alright, mana geng-geng tu ajaklah mancing hujung minggu. Alright, kalau nak pergi tekan dekat beg ni, saya tak yang pakai.